Okey, kalau hampa nak tahu lah kan, nak beli phone kamera flagship, dulunya dia mesti harga atas RM3,000 lah. Tapi ada satu model yang kami perasan, dia punya kamera flagship, spek flagship, tapi harga bawah RM3,000. Ini dah Xiaomi 15T Pro, baru je masuk pasaran. Okey, phone ni kalau hampa tengok dia punya review dekat internet lah kan, semua orang cerita pasal dia punya kamera lah, sebab kamera memang padu, dia ada sentuhan daripada Leica, and then dia tambah lens 5x telefoto optical, jadi zoom memang takkan pecah sehingga 5x sebab ada perkataan optical. Tapi itu pasal kamera. Okey, semua orang cakap pasal kamera sampai tak sembang pasal dia punya spek. Okey, phone ni dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 9400 Plus. Okay, chipset ni memang chipset yang flagship, sama level dengan Snapdragon 8 Elite, jadi memang padu lah. Selain itu, phone ini juga dilengkapi dengan bateri bersaiz 5500 mAh and dia support 90W fast charging. Jadi ambil masa lebih kurang 36 minit untuk penuhkan bateri phone ni. Jadi dengan spek yang saya sembang tadi tu, harga dia sebenarnya adalah RM2699 sahaja. So dengan harga macam tu, dengan spek gila yang macam ni, kami dari Clicky boleh katakan ni adalah phone paling berbaloi untuk tahun 2025. Tapi kalau hampa rasa hampa nak main kamera saja, tak perlukan chipset power, hampa boleh pilih adik dia, Xiaomi 15T. Dia 1899 sahaja. So 15T ni pula dia punya kekurangan dia berbanding 15T Pro adalah chipset saja. Kamera dan function hampir sama, alright? Kalau hampa berminat, boleh datang ke cawangan Clicky di Sungai Petani, Alostar dan juga Kulim. Kami dah ada ready stock, dan ke mana-mana yang jauh tu jangan risau, kita boleh buat postage. Klik-klik na iPhone cari Clicky.